Shoot. Nampak for real. Seorang individu yang terlibat dalam video itulah memaparkan aksi mencurigakan di jalan kereta api, Kuching, telah ditahan pihak berkuasa untuk siasatan lanjut. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching berkata, individu berusia 22 tahun itu ditahan susulan penularan video berdurasi 9 saat di media sosial pada hari Khamis dan siasatan awal mendapati objek yang dipegang semasa kejadian dipercayai merupakan replika dan bukan senjata sebenar. Pihak berkuasa juga menjalankan ujian saringan terhadap individu tersebut sebagai sebahagian daripada prosedur siasatan. ACP Election turut memaklumkan bahawa individu terbabit mempunyai 2 rekod lampau dan permohonan reman selama 3 hari telah diperoleh untuk membantu siasatan sehingga 23 Jun ini. Kes sedang disiasat di bawah peruntukan undang-undang berkaitan pemilikan replika objek berbahaya dan intimidasi yang membawa hukuman tertentu jika disabitkan kesalahan. Meanwhile,